Hai, kembali lagi guys. Ini kisah kerusi kayu tua. Rumah tu dah lama kosong, tapi tiap kali orang lalu waktu maghrib mesti dengar bunyi kerusi kayu bergeser atas lantai papan. Krek, krek. Mak aku kata kerusi tu milik arwah Tok Wan. Masa dia meninggal, kerusi tu tak pernah dialih. Katanya arwah masih suka duduk situ. Dan entah kenapa malam tu aku cabar diri masuk rumah tu. Aku nak buktikan semua ni mengarut. Bila aku sampai, kerusi tu nampak biasa. Tapi ada satu benda pelik. Tempat duduk dia bersih, macam baru je duduk situ. Aku sulur lantai, ada kesan tapak kaki tua, bertapak berat, tapi cuma satu arah, menuju ke kerusi. Tak ada yang keluar. Aku dengar nafas panjang, berat, betul-betul belakang aku. Tapi bila aku pusing, tak ada siapa. Kerusi tu mula bergerak sendiri. Krek, krek. Macam ada yang duduk. Tapi aku sorang dalam rumah tu. Bila aku nak lari, aku dengar suara perlahan serak. Duduklah, temankan aku. Lama dah aku tunggu. Keesokan pagi, orang kampung jumpa aku kat situ. Duduk kaku atas kerusi kayu tu, mata terbuka, tak berkelip dan bibir aku tersenyum. Sila like, komen dan share. Apa pendapat anda?